Nombor 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 berapa ni? Nombor berapa ni? Nombor 5. Kalau L sesuai dengan gambaran huruf. Ini apa ni? Lori. Lori. Bawa lori macam mana? Bawa pandai dah? Wow. L boleh buah labu. L boleh untuk buah. Buah apa? Buah apa? L boleh untuk buah. Buah apa? Labu. Buah labu. Pernah makan? Tak pernah? Tak pernah. Nanti dah besar. Seterusnya teacher nak huruf G. G sesuai dengan gambaran guli. Siapa sebut? G untuk guli. Cuba sebut. G untuk gam. Kawan G untuk melekat. Melekatkan. Okey, nanti kita main, okey? Okey. Allah. Okey, seterusnya teacher nak huruf B. B boleh huruf B. B untuk bola. B boleh untuk bas. Bas. Bola. B boleh untuk baju. Ini baju, betul. Cuba B boleh untuk apa? B boleh untuk apa? Bag. Ni kita nak main games. Sekejap. Duduk. Kalau nak main kena diam sekejap, boleh? Ni nama dia dadu. Dadu berhuruf abjad. Dadu. Baling-baling. Siapa nak main kat sini angkat tangan? Saya. Kalau nak main kena dengar arahan teacher dulu. Sekarang jom kita main nak. Okey, sebelum tu teacher nak terangkan dulu macam mana sebab teacher ada bawa bahan dia. Contohlah kan. Awak baling dadu, kan? Awak dapat huruf M. Betul? Okey, kalau awak dapat huruf M, lepas tu awak kena cari gambaran yang kat sini yang teacher sebut tadi tu. Contoh M untuk apa? Contoh M untuk baju. Kan? Awak kena awak kena cari perkataan. Eja baju macam mana? Awak kena cari kat sini huruf satu persatu dan awak kena lekatkan dekat sini. Boleh? Cabut letak kat situ. Boleh? Boleh. Okey, seorang-seorang boleh? Seorang-seorang boleh? Okey, boleh. Okey, mulakan dengan siapa dulu? Mulakan dengan siapa dulu? Siapa? Okey, awak dululah. Okey, Nah, awak baling. Awak dapat huruf M. Okey, kita rabukan gambar ni. Awak kena cari M untuk apa? M untuk apa? M untuk apa? M untuk apa? M ni. M untuk mop.
B. Lepas huruf B, huruf apa? Huruf O. Ni huruf O. Tak apa. Awak kan dah selesai. Lepas tu lepas huruf O, huruf apa? Sekejap awak, sekejap. Huruf L. Ya, betul. Ambil. Yes, betul. Betul. Okey. Awak pula. Dapat huruf L, huruf apa? Betul tak kawan awak buat? Okey. Okey, sekarang awak pula. Sekarang awak pula. Awak baling dadu. Baling dadu. Baling dadu. Sini, baling. Lagi sekali. Sebab kawan awak dah dapat B. Lagi sekali. Huruf P. P untuk apa? P untuk tak apa, boleh je. P untuk apa? P untuk pen. Awak eja. P macam mana eja dia? Ambil pen. Tulis P. Cari huruf P mana? Huruf P. Cepat. Ni huruf P. Ni huruf P. Lepas tu huruf, awak ambil E ni. Pen. Ni. Awak jatuhkan ke? Letak kat sini. Lepas tu lepas huruf pen, lepas huruf E, huruf apa? M. M mana M? Yes. Ni huruf, ni gambar pen. Ni M ke? Ni U. Ini M. M ni. Bagi salah seorang untuk baling. Baling. Baling dadu ni. Baling dadu. Baling. Baling. Dapat huruf apa? Lagi. Ambil lagi. Lain. Cepat. P dah boleh dah. M lain. M dah. Huruf G. G untuk apa? G untuk guli. Letak sini guli. G guli. Letak sini. Awak cari huruf G. G, ya. Kongsi. Lepas tu U. Lagi? Mana huruf L? Yes. Huruf L. Kongsi. Lepas tu? Cabut. Ni tercabut. Okey, dah siap. Jadi. Okey, aktiviti kita dah selesai. Semua dah menjalankan tugasan kita dengan baik. Semua boleh berikan tepuk tangan kepada diri sendiri. Beri tepuk tangan, bukan tepuk diri. Tepuk tangan. Okey, berhari kelas, teacher nak tanya awak soalan. Awak kan dah belajar? Betul? Okey, apa yang kita belajar pada hari ini? ABC huruf abjad. Betul? ABC huruf abjad. ABC huruf abjad. Okey, siapa boleh terangkan semula kat teacher huruf abjad? ABC. Okey, tanya awak semua dah menjalankan aktiviti dengan baik, pandai, bijak, semua sudah mengenali huruf abjad kan? So semua macam dah mengenali huruf lah. Gambar pun dah dapat tahu. Eja perkataan pun dah tahu. So sajalah kelas kita pada hari ini. Okey, itu saja. Terima kasih.